Dulu kan king crab ni hidup tenang je. Nelayan datang naik perahu kecil, letak perangkap kayu, dapat sikit-sikit, lepas tu balik makan ramai-ramai. Simple life, bro. Sekarang king crab tu macam terkejut tengok manusia. Kapal besar datang, perangkap besi berat macam nak angkat gym, turun laut dalam sejuk beku, ombak pula macam nak test iman. Nak tangkap dia sekarang bukan setakat kuat, kena berani sekali. Semua ni sebab satu benda. Isi dia manis, tebal, memang kayangan punya level. Dulu, dapat ketam, jom masak. Sekarang, bro, ni harga boleh bayar bil sebulan. Moral dia, ketam tu tak berubah pun. Kita je yang makin over nak makan dia. Follow untuk lagi fakta padu yang buat kau fikir 2 kali.